Dek, Mangga, Mangustin, apa pasal korang ni every time gatai bontot, gatai mulut, gatai pungkuk, semua gatai. Pasal 3R saja. Lu orang tak ada kerja lain ke? Pergi jaga you punya community yang every day kalau buka muka surat khabar tu, gangsterism, samun, mabuk sini, mabuk sana. Sampai 12, 13 malam buka kereta, goyang, goyang, goyang kau. Orang nak tidur pun tak boleh. Pergi educate. You punya pemimpin mana? Mana itu pemimpin semua sekarang sudah mari, termasuk tu MIC semua sudah mari. Dekat election sana sudah mari. Mana dia orang pergi tanya dia orang, mengapa saya punya komuniti masih lagi termiskin kat Malaysia. Pergi tanya dia orang, benda ni pun kau nak isukan, kau pergi tanya perlembagaan tu, pergi buka buku perlembagaan, dalam Google pun ada, tengok perlembagaan, aktiviti dakwah. Memang dibenarkan Malaysia ni, ini negara Islam lah. Saya bukan nak bodek mana-mana pihak. Dan ni macam katak di bawah tempurung, termasuk ini senator-senator semua ni, diorang baru bangun dari koma kot. Tak tahu apa tu dakwah. Pergi belajar. Itulah setengah komuniti hari tu ada argue dengan seorang cikgu tu pun. Kesian cikgu tu. Cikgu tu cakap, kalau engkau tak tahu, tak ada ambil inisiatif belajar bahasa Melayu, tak nak belajar bahasa Melayu kat Malaysia, tariklah MyKad. Memang betul lah. Tak ada malu kah? Warga asing yang kerja kat sini, meniaga kat sini pun ada inisiatif untuk belajar bahasa Melayu. Yang kau lahir kat sini, kau tak nak belajar bahasa Melayu, tarik je lah MyKad. Diorang memang tak nak malu lah. So tak payahlah korang sibuk dengan benda-benda ni. Every time 3R, 3R. Macam korang ni tak ada kerja lain. Buka satu live, lepas tu sembang. Oh, masyarakat ditindas. Masyarakat kami ditindas. Hello, kepala bapak korang lah. Fikir sendiri you punya pemimpin tengah buat apa. Kalau you pergi semayang, sorry to say lah, kalau pergi semayang pagi sampai malam, you orang educate kat sana? Sorry to say lah. Contohilah bangsa lain. Tak payah sibuk buntut dengan agama lain.